sesuatu yang Engkau cipta. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya padamu-lah kami mohon segala bantuan dan petunjuk. Kami mohon keberkatan daripadamu. Kami mohon rahmat daripadamu agar majlis kami ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah, bantulah kami untuk menguasai ilmu dalam bidang ini sebaik yang mungkin, Ya Allah. Amin amin ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. So, InsyaAllah kita mulakan Zoom meeting kita malam ni dengan jemput VM Rusya Hanani untuk share pasal info produk iaitu dari usus ke immunity, membina kesihatan dari dalam. So, saya persilakan VM Rusya Hanani. Okay, terima kasih MC kita. Okay. Sudah share slide. Sudah rasa Rishda punya kamera macam problem lah. Rishda dah buka kamera tapi dia tak muncul pula gambar. Okey, Jadi tak hari apa. ni allow share screen. Tak allow lagi. Okey, kejap. Okay. Alahai, tak buat awal-awal. Slow pula. Okey. Post tool for share. Allow all participants. Okey, dah. Okay. Rusda guna laptop kan? Mungkin boleh Akila tolong buka guna phone untuk nampak gambar. Kalau tak nampak gambar pun tak apa lah. Jalan je, nanti kalau Kila ada masa dia bagi nampak gambar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kan slide kan? Nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua yang sudah hadir pada malam ini, luangkan masa untuk kita dengar sedikit sebanyak ilmu yang kita nak kongsi pada malam ni lah. Okay. Jadi nama saya Rushdah Hanani binti Muhammad Azin. Hari ini saya nak bercerita sedikit sebanyak tentang macam mana dari usus ke immunity untuk kita membina kesihatan kita dari dalam. Okey. Jadi macam mana keadaan usus kita boleh mempengaruhi sistem imun kita dan macam mana kita boleh membina kesihatan yang baik bermula dari tubuh badan, dari dalam tubuh. Jadi jawapannya sebenarnya bermula daripada kita punya usus lah. Walaupun usus kita ni terletak kat bahagian tengah abdomen, ia merupakan salah satu organ yang mainkan peranan yang paling besar dalam tentukan kita punya tahap kesihatan kita secara keseluruhan. Jadi macam itulah dalam sesi ni kita nak fahamkan macam mana usus dan sistem imun tu dia sebenarnya saling berkait serta apa langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk kita membina kesihatan yang lebih baik tu. Okey. Jadi kita tengok slide yang ni. Pernahkah anda mengalami simptom ni? Saya rasa kita tak perlu lagi lah tanya siapa yang pernah alami simptom-simptom ni kan. Sebab kebanyakan daripada kita memang sangat biasa berlaku. Kadang-kadang hari ni kita rasa sihat tapi esok tiba-tiba kita dah mula tak sedap badan kan. Contohnya mudah demam atau sesama ke, cepat letih. Walaupun kita tak buat apa-apa kerja berat. Perut kembung, sembelit selepas makan ataupun kebiasaannya kita buang air besar setiap hari. Tapi tiba-tiba dah 2-3 hari kita tak boleh membuang. Ada juga yang tiba-tiba mengalami masalah kulit macam gatal-gatal, eczema ke, alahan kan. Tapi bila jatuh sakit, badan kita memang masih lebih lama untuk kita pulih berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Jadi simptom-simptom ni memang biasa berlaku dan kadang-kadang kita datang secara tiba-tiba. Tapi persoalannya adakah semua benda ni hanya disebabkan oleh faktor usia ataupun cuaca? Sebenarnya benda ni betul juga sebab bila kita dah makin tua kan, bila kita dah makin berusia, umur kita makin meningkat, makin banyaklah fungsi-fungsi dalam badan kita ni jadi makin lebih perlahan. Macam tu juga dengan kita punya cuaca. Ada yang sangat sensitif dengan cuaca kan, bila kita pergi kat tempat sejuk kan, dia terus sesama. Ada juga yang macam bila kita bercuti kat negara-negara yang sejuk ataupun terlalu panas, badan dia orang terus rasa terkesan dengan cuaca tu. Tapi usia dengan cuaca ni bukanlah salah satu-satunya faktor. Tapi dia banyak lagi masalah kesihatan boleh bermula daripada keadaan usus kita sendiri. So walaupun luaran macam cuaca tu boleh jadi pencetus kita, kepada kita punya masalah kesihatan,
Tapi kita nak cerita yang usus juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kita nak tentukan sama ada badan kita tu mampu sesuaikan diri dan pertahankan kesihatan kita ataupun tak. Jadi kita tengok dekat slide ni. Realiti kesihatan usus kita. Tahukah anda? Tahukah anda? Satu daripada 3 orang dewasa ni mengalami masalah pencernaan. Ini menunjukkan bahawa masalah berkaitan usus ni sebenarnya sangat biasa berlaku lah dalam kalangan masyarakat. Tapi antara simptom yang sering dialami adalah macam perut rasa kosong, bloating kan, kembung, sembelit, susah buang air besar, angin yang berlebihan tu kan sampai sakit kepala, rasa tak selesa lepas makan. So ramai rasa benda ni macam benda-benda biasa, normal. Tapi biasalah lepas makan rasa kembung sikit ataupun memang saya jenis susah nak membuang. Diorang rasa benda tu normal kan. Tapi sebenarnya simptom-simptom ni dia mungkin merupakan petanda bahawa usus kita tu sebenarnya perlukan perhatian. Dia bagi isyarat yang sebenarnya ada sesuatu yang tak seimbang dalam sistem pencernaan kita kan. Jadi kita sebenarnya sepatutnya anggap sebagai kita tak sepatutnya anggap benda ni sebagai perkara-perkara yang normal lah. Dan kita tak boleh biarkan benda tu berterusan jadi macam tu. Sebaliknya kita perlu mula bagi perhatian kepada kita punya kesihatan usus dan ambil langkah macam mana kita nak perbaikinya, macam mana kita nak atasinya. Sebab itulah kita nak tengok persoalannya kenapa kita perlu bagi fokus kepada usus dan apa yang perlu buatkan organ kita tu begitu penting. Kalau kita tengok kat slide ni, mengapa perlu fokus kepada usus kan? Sebab usus ni sebenarnya dia pengaruh yang sangat besar terhadap sistem imun kita. Kita tengok tu 70% daripada sel sistem imun badan kita berada dekat dinding usus kita kan. Dan lebih tepat lagi ia berada pada kita punya sistem yang dipanggil GALT tu. Gut Associated Lymphoid Tissue. Jadi kita tak perlu risaulah kalau nama tu agak panjang, tapi apa yang kita perlu tahu dan kita perlu faham adalah majoriti sistem pertahanan badan kita sebenarnya berada dekat usus. Hanya sekitar 30% je lagi berada dekat bahagian-bahagian lain dalam tubuh kita. Sebab tu kita punya usus ni dianggap sebagai organ imun yang terbesar lah dalam badan. Jadi kalau kita nak bayangkan dia punya saiz tu, yang panjang kecuali usus orang dewasa tu boleh cecah sekitar 6 hingga 7 meter. Lebih kurang sepanjang 3 kereta buang Myvi kan kalau kita punya nutritionist selalu cakap kan. Lepas tu, selain kita menjadi pusat kepada sistem imun ni, usus kita ni juga dia bertindak sebagai barisan pertahanan pertama. Setiap hari, apa sahaja yang kita makan, apa sahaja yang kita minum, dia akan lalu kita punya usus kan. First, usus kita dulu yang dia akan lalu. Jadi kat sinilah badan akan tapis nutrien-nutrien yang diperlukan. Tapi dia akan halang bakteri berbahaya, toksin dan bahan-bahan asing tu daripada masuk dalam darah. Tapi bukan tu je. Usus juga, dia merupakan tempat berlakunya komunikasi antara makanan yang kita ambil dengan kita punya mikrobiota usus tu. Iaitu kita punya trilion mikroorganisma baik yang hidup dalam usus kita lah. Sebab hubungan ni lah yang banyak mempengaruhi kita punya proses pencernaan, sistem imun dan jaga kesihatan secara keseluruhan. Jadi sekarang kita nak tengok satu persatu macam mana setiap fungsi benda tu boleh membantu pastikan badan kita ni kekal sihat. Kita tengok sistem imun ni adalah benteng pertahanan badan. Sistem imun berfungsi untuk melindungi tubuh kan. Fungsi utama dia ni sebenarnya melindungi tubuh daripada ancaman seperti bakteria, virus, kulat, parasit dan juga bahan-bahan asing yang berbahaya. Kalau kita ada pernah dengar nutritionist talk dekat cafe launch baru-baru ni tentang kita punya immune system, pasal kita punya pertahanan tentang sistem imun ni, kita dah tahulah detail macam mana apa ada dalam virus, bakteria, kulat, parasit, semua benda tu kan. Jadi kita nak ringkaskan je lah. Kalau dalam virus tu contohnya virus influenza yang menyebabkan kita selalu sesama, demam kan. Kalau bakteria tu contoh bakteria yang menyebabkan kita berlakunya keracunan makanan. Kulat macam herpes ke kurap ke kan. Lepas tu parasit contohnya macam cacing usus. Cacing usus tu kan, parasit yang menyebabkan malaria semua tu kan. So benda ni semua cuma beberapa contoh lah sebenarnya. Tapi banyak lagi yang kita dapat dalam kita punya mikroorganisma yang boleh bagi kesan kepada kita punya kesihatan lah. Sebab tu kita memerlukan sistem imun yang balance, yang seimbang, bukan sekadar kuat. Bila sistem imun kita berfungsi dengan baik, badan kita ni akan lebih mudah menentang jangkitan, proses pemulihan selepas sakit menjadi lebih cepat dan kesihatan keseluruhan juga dapat dikekalkan dengan lebih baik. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat apabila sistem imun berada dalam keadaan seimbang.
Tapi untuk hari ni kita fokus kepada perkara yang paling penting dulu. Supaya kita lebih mudah nak faham. Jadi kita tengok kat sini. Dalam usus kita sebenarnya wujud satu dunia yang kita panggil sebagai mikrobiota usus. So dunia ni kita dihuni oleh trilion mikroorganisma, malah jumlahnya dianggarkan lebih banyak daripada jumlah sel manusia dalam badan kita. Kenapa kita panggil mikroorganisma? Kerana saiznya sangat kecil sehingga kita hanya boleh lihatnya menggunakan mikroskop. So antara mikroorganisma yang paling banyak terdapat dalam usus kita adalah bakteria lah. Jadi bakteria kita ni terbagi kepada dua kumpulan. Kalau kita tengok kat sini, satu bakteria baik, satu lagi bakteria jahat. Kita tahu bakteria baik ni bakteria yang boleh bantu tubuh kita berfungsi dengan lebih baik lah. Manakala bakteria jahat, dia yang bagi kesihatan kita tak baik, memudaratkan kita punya kesihatan. Sampai bilangan, kalau kita punya bakteria jahat tu terlalu banyak. Tapi bila komuniti mikrobiota dalam usus kita ni berada dalam keadaan yang seimbang, keadaan balance, banyak manfaat yang kita boleh peroleh lah. Antaranya, proses penghadaman kita jadi lebih lancar, penyerapan nutrien yang lebih optimum dan kita boleh menyokong kita punya sistem imun. Cuba bayangkan kalau dalam sebuah negara tu, orang yang melakukan kejahatan tu lagi ramai daripada orang yang buat baik. Mestilah keadaan jadi huru-hara kan dan suka dikawal kan. Macam tu juga masa kita punya usus. Kita bayangkan benda yang macam tu je. Kalau benda tu jadi dekat dalam usus kita pun akan jadi huru-hara. Kalau bakteria jahat, lagi banyak daripada bakteria baik. Jadi keseimbangan usus tu akan terganggu lah. Jadi akibatnya fungsi penghadaman, penyerapan nutrien, sistem imun tu semua akan terjejas. Okey. Jadi anda sebenarnya bawa sel bakteria lebih banyak daripada sel manusia. Kalau kita tahu sebenarnya tubuh badan kita ni sebenarnya bawa lebih banyak sel bakteria daripada sel manusia. Sebab secara purata kan, kalau kita dengar baru-baru ni, secara purata tubuh manusia dia mempunyai sekitar 30 trilion sel manusia, manakala jumlah sel bakteria kita dianggarkan sekitar 38 trilion. Jadi sebenarnya sebahagian besar bakteria kita ni tinggal dekat dalam usus kita. Jadi walaupun bilangannya tu sangat banyak, kita tak pernah rasa kan beban kita bawa tu kan. Sebab apa? Sebab saiz setiap bakteria tu sangat-sangatlah kecil. Hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Itulah sebabnya ia dipanggil sebagai mikroorganisma. Dan keseluruhan komuniti mikroorganisma dalam usus ni dikenali sebagai mikrobiota usus. Jadi janganlah anggap semua bakteria tu berbahaya. Hakikatnya kebanyakan bakteria dalam usus kita ni dia memainkan peranan yang sangat penting untuk kita punya kesihatan. Jadi kalau mereka-mereka yang nak bantu mereka membantu menghadap keseimbangan makanan, menghasilkan beberapa vitamin, lindungi usus daripada bakteria berbahaya dan sokong kita punya sistem imun. Sebab tu matlamat kita bukan untuk hapuskan kita punya semua bakteria tau. Tapi kita nak pastikan bakteria baik kita tu sentiasa lebih banyak dan lebih kuat daripada bakteria-bakteria jahat tu. Jadi bila keseimbangan benda ni terjaga, usus kita pun akan berfungsi dengan lebih baik lah. Penyerapan nutrien pun jadi lebih optimum dan kesihatan tubuh kita secara keseluruhan tu orang kata dalam keadaan yang baik. Jadi, sekarang kita nak tengok satu fun fact yang sebenarnya berat keseluruhan mikrobiota ni menyamai sebuah organ utama. Kalau kita tahu keseluruhan mikrobiota dalam usus kita ni sebenarnya ada berat yang sama dalam satu organ utama dalam badan kita. Kalau kita ni satu fun fact yang saya baru tahu jugalah. Sebenarnya anggaran berat keseluruhan mikrobiota usus kita sebenarnya sekitar 0.2 kg ke 1 kg. Sangat berat kan? Bayangkan kita bawa komuniti bakteria yang beratnya hampir sama dengan kita punya otak. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun bakteria tu dia sangat kecil kan dan tak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi bila dia kumpulkan dia punya bilangan tu, dia boleh mencecah trilion. Jadi keseluruhannya membentuk satu komuniti yang sangat besar dan mainkan peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Jadi lepas ni, janganlah kita pandang remeh tentang kita punya kesihatan usus. Sebab organ ni, dia bukan sekadar tempat untuk kita hadam makanan kan. Tapi dia merupakan rumah kepada beberapa bertrilion-trilion mikroorganisma yang boleh bantu jaga kesihatan kita setiap hari. Jadi persoalannya apa kaitan mikrobiota usus kita ni dengan sistem imun yang kita nak cerita tu dan kesihatan tubuh secara keseluruhan kan. Jadi itulah yang kita nak akan fahamkan lepas ni. Iaitu kita mula dulu, gaya hidup moden ni menjadi ancaman utama. Sebenarnya
banyak amalan dalam kehidupan moden hari ni boleh ganggu keseimbangan mikrobiota usus jika kita tak kawal. Pertamanya sebab pengambilan gula yang berlebihan. Sebenarnya gula yang tinggi dalam minuman manis, pencuci mulut dan makanan proses tu, dia boleh menggalakkan pertumbuhan bakteria patogen dan juga kulat dalam usus kan. Jadi maksud patogen tu apa? Patogen tu adalah bakteria yang menyebabkan penyakit lah. Macam keracunan makanan termasuklah E. coli kan. Salmonella kan. Jadi bila bakteria patogen tu makin banyak, keseimbangan mikrobiota tu akan terganggu lah. Dan akan menyebabkan usus tu jadi lebih lemah. Yang kedua, makanan terproses. Makanan terproses. Kebanyakan makanan terproses ni diorang kata ada banyak gula kan, ada banyak garam, ada banyak bahan-bahan tambahan yang tinggi. Tapi sangat rendah serat kita, sangat rendah serat semula jadi tu. Jadi sedangkan serat tu sangat penting untuk kita punya kesihatan usus. Jadi selain membantu untuk kita lancarkan pencernaan, serat juga jadi sumber makanan kepada bakteria baik. Bila kita kurang ambil serat, bakteria baik tu akan hilang lah. Kehilangan sumber makanan dan bilangannya akan semakin berkurang. Ketiga, kita tengok makanan terproses. Makanan terproses ni, ketiga kita kata tekanan stres ataupun yang berpanjangan. Stres ni memang tak dapat dielakkan dalam kehidupan. Namun bila stres ni berlaku secara berterusan, dia akan bagi kesan lah kepada emosi, kepada tubuh daripada dalam. Sebab tekanan yang kronik kita tak nampak kan. Jadi dia boleh ubah kita punya persekitaran usus tu. Kita punya mikrobiota usus tu. Jadi kita punya komunikasi otak dengan usus tu tak dapat nak selari. Menyebabkan dia akan berlakunya ketidakstabilan dah dalam badan kita tu. Yang keempat, pengambilan antibiotik yang kerap ataupun yang sebenarnya kita tak perlu pun. Bila kita mengalami jangkitan bakteria kan selalunya doktor akan bagi kita antibiotik kan semestinya kan. Jadi antibiotik ni sangat penting bila digunakan dengan betul. Tapi bila antibiotik ni tak dapat membezakan antara bakteria baik dengan bakteria jahat. Sebab dia akan membunuh kedua-duanya sekali. Sebab itu lepas kita ambil antibiotik, ada setengah orang mengalami serik-berik, kembung perut, gangguan pencernaan semua kan. Sebab tu kita perlu tengok juga antara gaya hidup moden yang kita perlu faham. Pengambilan antibiotik yang menyebabkan ancaman utama terhadap kita punya sistem imun ni. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apa kesan bila berlakunya ketidakseimbangan mikrobiota usus ni. Atau dalam istilah saintifik kita panggil sebagai dysbiosis lah. Pertama, kita akan mula dengan kalau tak seimbang usus ni, berlakunya ketidakselesaan perut. Ketidakselesaan pada sistem penghadaman lah. Jadi benda ni merupakan tanda yang paling mudah disedari. Contoh kita kerap mengalami kembung, sembelit, celik-berit tanpa sebab yang jelas. Kita bukan mengalami keracunan makanan atau salah makan, tapi masalah tu tetap berulang. Benda ni mungkin menandakan keseimbangan bakteria dalam usus kita tu dah terganggu. Yang kedua, penyerapan nutrien kita jadi kurang berkesan. Usus kecil dengan usus besar kita tu kan mainkan peranan yang sangat penting dalam menyerap nutrien daripada makanan kan. Tapi bila usus kita tu dia tak berada dalam keadaan yang sihat, jadi proses penyerapan tu akan jadi kurang optimum, jadi kurang baik. Akibatnya walaupun kita mengamalkan pemakanan yang seimbang, ambil vitamin, ambil mineral, ambil protein, ambil probiotik semua kan, ada lemak sihat yang cukup, tubuh masih tak dapat memanfaatkan nutrien tersebut dengan sepenuhnya. Sebab dia dah berlaku ketidakseimbangan tu. Seterusnya, sistem imun lemah. Sistem imun menjadi lemah. Bila keseimbangan mikrobiota kita dalam usus tu terganggu, pertahanan semula jadi badan pun akan terjejas lah. Badan jadi lebih mudah dijangkiti penyakit, lebih mudah demam atau sesama, lebih mudah sakit dan tempoh pemulihan tu jadi lebih lama berbanding biasa. Yang keempat, badan jadi mudah letih dan kurang bertenaga. Kelesuan yang terlalu kronik. Ramai rasa keletihan berpanjangan suka bagi tumpuan ataupun mengalami brain fog, iaitu keadaan di mana pemikiran tu terasa kabur, sukar fokus, masa yang lebih lama untuk berfikir, untuk buat keputusan. Semua ini boleh menjejaskan produktiviti dan kita punya kualiti kehidupan seharian lah. Jadi keadaan keseimbangan ni lah kita panggil sebagai dysbiosis, iaitu bila bakteria jahat jadi lebih banyak daripada bakteria baik dalam kita punya usus. Jadi kita nak tengok macam mana macam mana cara untuk kita lindungi dan pulihkan kita punya kesihatan usus kan. Daripada sini semua, mempercepatkan perbaikan bakteria semua kan. Jadi
Ini adalah syarat yang sangat penting sebab walaupun kita amalkan gaya hidup sihat, mengambil makanan yang baik, cukup, tapi jika kita punya microbiota usus tu tak seimbang, kan proses pencernaan dan penyerapan nutrien tu tak dapat nak berlaku secara optimum. Kita perlukan semua benda tu seimbang, bukan kuat. Kita perlukan yang seimbang. Maksudnya nutrien yang kita ambil daripada makanan tu mungkin tak dapat memanfaat sepenuhnya oleh tubuh kerana persekitaran usus kita tak berada dalam keadaan yang baik. Sebab tu kita kena jaga keseimbangan microbiota supaya kita dapat kurangkanlah risiko masalah-masalah seperti gangguan pencernaan, penyerapan nutrien yang lemah, sistem imun yang terganggu dan kekurangan tenaga. Sebab bila microbiota usus ni berada dalam keadaan yang seimbang, kita dapat bantu kita punya tubuh untuk maksimumkan penyerapan dan penggunaan nutrien, sokong hasilkan tenaga yang lebih optimum, bantu keseimbangan hormon dan sokong kita punya kualiti tidur yang lebih baik tu. Jadi macam mana nak pastikan benda ni semua adalah dengan 3 cara ni untuk kita bina microbiota yang seimbang. Tiga perkara ni, yang pertama adalah amalkan pemakanan yang kaya dengan serat. Sebab kita tahu serat ni dia sangat penting kan untuk kita punya kesihatan usus kan. Sebab dia boleh bantu lancarkan proses pencernaan bila kita cukup serat tu. Jadi makanan berserat ni biasanya ada macam-macam vitamin, ada macam mineral yang diperlukan oleh tubuh kan. Jadi yang paling penting setengah jenis serat tu bertindak sebagai makanan kepada bakteria baik dan usus. Jadi bila kita ambil serat yang cukup, kita sebenarnya sedang bagi nutrisi kepada bakteria baik supaya diorang ni boleh jalankan fungsi kepada tubuh badan kita dengan lebih baik lah. Jadi selain daripada serat, kita boleh ambil jugalah probiotik. Iaitu tambah lagi bakteria baik ke dalam usus bagi bantu lagi tingkatkan jumlah koloni-koloni bakteria baik dalam badan kita. Yang kedua adalah senaman berkala. Kenapa kita kata berkala? Maksudnya, kita perlukan konsistensi tu. Bukan hari ni senam, lepas tu esok dah tak senam, minggu depan dah tak senam, lepas tu minggu lagi satu baru senam. Jadi itu bukan rutin yang berterusan lah. Jadi kita dah tak panggil dia berkala lah. Jadi aktiviti fizikal yang dilakukan secara konsisten ni boleh bantu merangsang pergerakan usus dan tingkatkan kepelbagaian microbiota usus kita. Jadi dalam usus kita ada satu pergerakan yang kita panggil sebagai peristalsis. Peristalsis ni adalah pergerakan otot yang berlaku macam ombak laut, iaitu pergerakan beralun yang tolak makanan sepanjang saluran pencernaan. Lepas tu kita dengar nutritionist cakap, dia sudah bayangkan usus kita ni ada satu tube yang panjang, makanan tu perlu ditolak bergerak daripada satu bahagian ke bahagian lain kan. Jadi pergerakan peristalsis ni boleh bantu mencampurkan makanan tu dengan enzim pencernaan, boleh bantu pemecahan makanan, boleh bantu nutrien, boleh serap nutrien dengan lebih baik dengan kita panggil peristalsis lah. Jadi kalau pergerakan usus tu terlalu perlahan, dia boleh menyebabkan sembelit, tapi dia kata kalau terlalu cepat dia boleh menyebabkan cirit. Jadi pergerakan usus ni pun dia memainkan peranan yang sangat penting dalam nak bagi kita punya keseimbangan usus tu yang baik. Lepas tu, nak bina microbiota yang seimbang yang ketiga adalah dapatkan tidur dan rehat yang cukup. Tidur dan rehat yang cukup ni, maksudnya masa kita tidur, badan kita tu masuk ke dalam fasa pemulihan kan. Jadi ini adalah masa di mana sel-sel badan kita nak perbaiki kita punya diri. Termasuk nak bantu proses pemulihan pada lapisan dinding usus. Jadi kalau kita tak dapat tidur yang cukup, badan kita tak ada masa lah, tak ada masa yang cukup untuk lakukan proses pemulihan tu. Sebab tu ada setengah orang kalau bangun tidur, dia masih rasa letih, dia masih rasa penat, masih rasa lesu. Terutamanya lepas dia lakukan aktiviti-aktiviti yang berat lah pada hari sebelumnya tu kan. Tapi persoalannya sekarang, kalau kita dah alami masalah kesihatan atau tanda-tanda gangguan usus tu, adakah cukup sekadar untuk kita ubah gaya hidup saja? Gaya hidup je. Kalau kita masih sihat dan belum ada sebarang masalah, gaya hidup sihat mungkin sudah memadai kan. Tapi bila kita dah ada masalah dalam badan dan dah ada petanda-petanda semua, kita perlu lakukan lebih daripada benda tu lah. Kita perlu bantu usus kembali mendapatkan keseimbangan yang diperlukan. Jadi macam mana nak sokong keseimbangan microbiota ni? Jadi nak sokong dia adalah sokongan ni adalah untuk bantu tambah dan menyokong jumlah bakteria baik dalam usus. Macam kita tahu bakteria baik adalah probiotik kan. Probiotik ni mikroorganisma yang hidup yang boleh bagi manfaat pada kita punya kesihatan. Manfaat kepada tubuh bila diambil dalam jumlah yang cukup. Jadi kenapa kita perlu pastikan jumlah yang cukup? Sebab bakteria baik ni hanya dapat menjalankan fungsinya dengan berkesan apabila bilangannya cukup dan berada dalam keadaan yang baik.
Jadi kalau jumlahnya tu terlalu sikit, diorang ni tak dapat nak lakukan diorang punya kerja tu dengan baik. Jadi dengan menambah bakteria baik, kita boleh membantu keseimbangan mikrobiota. Boleh bantu sokong penghadaman, boleh bantu sokong sistem imun. Jadi menyeimbangkan semula mikrobiota usus ni boleh wujudkanlah balik persekitaran usus yang lebih stabil supaya bakteria baik ni dapat berkembang dan berfungsi dengan lebih baik. Yang kedua kita kata nak sokong proses pencernaan tu kan. Bakteria baik ni boleh bantu pastikan makanan yang kita ambil dapat diproses dengan lebih baik lah, dipecahkan dan nutrien tu dapat diserap secara optimal oleh tubuh kita. Yang ketiga nak sokong sistem imun. Sebab sebahagian besar sistem pertahanan badan kita kan berkait rapat dengan usus kan. Jadi bila mikrobiota kita lebih seimbang, ia dapat sokonglah kita punya fungsi sistem imun untuk pertahankan tubuh daripada ancaman luar. Sebab tu kita perlukan bakteria baik yang cukup dan seimbang. Bila jumlah bakteria baik tu dia kurang, bila jumlah bakteria baik berkurangan, keseimbangan usus tu boleh terganggu dan pelbagai masalah boleh berlaku. Jadi apa yang kita perlukan adalah kita perlukan lactoberry. Lactoberry adalah asas pertahanan. Asas pertahanan kita bermula daripada sini. Ni adalah kita punya lactoberry daripada Shongho. Lactoberry ni boleh bantulah kita tambahkan bakteria baik dalam usus secara langsung. Dengan pertambahan bakteria baik inilah kita dapat bantu kembalikan keseimbangan mikrobiota usus tu supaya ekosistem usus kita berada dalam keadaan yang lebih stabil. Jadi kita nak tengok dalam kita punya lactoberry. Bahan-bahan yang ada dalam lactoberry, probiotik. Lactoberry ni mengandungi 2 strain probiotik utama iaitu lactis dan juga longum. Kedua-dua ni adalah bakteria baik yang membantu tambah lagi populasi bakteria baik dalam usus tu secara langsung. Bila jumlah bakteria baik tu bertambah, macam tadi kita cakap lah, dia dapat jalankan fungsi masing-masing dengan lebih berkesan. Ibarat satu pasukan, bila ahli diorang cukup, kerja tu dapat lakukan dengan lebih cepat, dengan lebih efektif, dengan lebih efisien lah. Macam tu juga badan kita kan. Yang kedua, kita kata prebiotik. Prebiotik bertindak sebagai makanan kepada bakteria baik. Sama seperti manusia yang perlukan makanan untuk hidup. Bakteria baik juga perlukan sumber nutrien supaya dapat terus hidup, membiak dan jalankan fungsinya dekat dalam sistem usus, dalam kita punya gastric usus. Jadi dengan adanya isomalt, dia boleh menyediakan persekitaran dan makanan untuk bakteria baik. Dan kita juga ada extract berry. Lactoberry ni, diorang ada gabungan raspberry, blueberry dan juga cranberry tau. Jadi daripada buah-buahan berry ni, diorang ni kaya dengan antioksidan kan, yang boleh bantu lindungi kita punya sel ni daripada kerosakan akibat daripada radikal-radikal bebas ataupun tekanan oksidatif. Jadi dalam kehidupan seharian, tubuh kita kan dah banyak terdedah kan dengan tekanan-tekanan luar daripada semualah yang asid-asid oksidatif tu kan. Jadi sama ada disebabkan oleh stres ke, pencemaran ke, pemakanan yang tak sihat ke, yang banyak sangat tu kan. Jadi jika kita tak kawal, radikal bebas tu boleh rosakkan kita punya sel-sel badan tu sedikit demi sedikit. Jadi antioksidan ni lah yang boleh memainkan peranannya. Dia boleh bantu neutralkan balik kita punya radikal bebas dan sokong kita punya kesihatan sel tu lah. Jadi dia boleh wujudkan persekitaran usus yang lebih sihat. Jadi lactoberry ni bukan sahaja dia boleh tambah bakteria baik, kita kena faham, tapi dia menggabungkan probiotik untuk bakteria baik, prebiotik makanan kepada bakteria baik, dia ada antioksidan daripada extract berry untuk bantu lindungi sel dan sokong ekosistem usus ni secara menyeluruh. Jadi macam mana gabungan ketiga-tiga ni boleh bagi komponen ni secara bekerjasama dalam usus kan? Jadi kita tengok dekat slide ni. Slide ni kita boleh tengok keistimewaan lactoberry ni, dia bukan sahaja mengandungi probiotik, prebiotik, antioksidan, tapi ketiga-tiga komponen tadi tu kalau kita gabungkan supaya saling melengkapi dan bersama, probiotik bekalkan bakteria baik yang aktif untuk jalankan fungsinya dalam usus. Prebiotik jadi sumber makanan kepada bakteria baik. Pada masa yang sama, serat serta nutrien-nutrien daripada extract berry tu boleh bekalkan antioksidan yang bantu lindungi sel. Mudah kata ketiga-tiga komponen ni, kan kalau diorang bekerja sebagai satu pasukan, kita bukan dapat tambah bakteria baik tapi bagi mereka makanan pada masa yang sama, menyediakan persekitaran yang lebih baik untuk mereka hidup dan menjalankan tugas dalam usus kita tu dengan lebih baik. Sebab tu gabungan ketiga-tiga ni bagi manfaat yang menyeluruh berbanding kita hanya ambil salah satu komponen secara
berasingan kan. Ada je banyak cara berasingan kan kalau kita tengok kat tempat lain kan. Jadi kita punya lactobacillus ni sangatlah berkesan untuk kita ambil. Okey, sekarang kita nak tengok mitos ataupun fakta keseimbangan nutrisi kita. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok ini adalah mitos. Kenapa? Buah-buahan sememangnya sangat baik untuk kesihatan. Ia kaya dengan serat, vitamin, mineral dan fitonutrien yang penting untuk tubuh. Jadi kita tahu serat daripada buah juga bertindak sebagai prebiotik kan. Iaitu makanan kepada bakteria baik dan usus. Tapi buah-buahan bukan sekadar sumber utama probiotik. Ia bakteria hidup yang diperlukan untuk kita tambah populasi bakteria baik dan usus. Jadi bila kita makan buah, kita sebenarnya sedang bagi makanan kepada bakteria baik yang sedia ada. Tapi kita tak tambah bilangan bakteria baik tersebut secara langsung. Jadi sebaliknya bila kita ambil probiotik, kita bekalkan bakteria hidup terus ke dalam usus bagi bantu tingkatkan populasi bakteria baik itulah. Mudah untuk kita faham macam ni lah. Kalau bakteria baik tu pekerja, buah-buahan tu makanan dan persediaan yang baik untuk mereka bekerja. Tapi kalau pekerja tu tak cukup bilangannya, jadi makanan je tak cukup lah untuk selesaikan masalah. Sebab tu kita perlukan dua-dua sekali untuk saling melengkapi. Jadi bukan kita pilih salah satu lah, tapi kedua-duanya. Kita perlu amalkan bersama-sama untuk kita sokong keseimbangan mikrobiota usus ni dengan lebih optimum. Jadi dari usus ke immunity ni adalah rantai dari usus ke immunity ni boleh mengalir daripada satu ke satu. Sekarang kita faham apa kaitan antara kesihatan usus dengan sistem imun. Semuanya sebenarnya bermula daripada kita punya usus. Bila usus kita berada dalam keadaan yang baik, kita wujudkan asas yang kukuh untuk kesihatan tubuh secara keseluruhan kan. Jadi langkah seterusnya adalah kita nak pastikan mikrobiota usus kita ni berada dalam keadaan yang seimbang. Iaitu bakteria baik lebih banyak daripada bakteria jahat. Bila keseimbangan ni terjaga, proses penyerapan nutrien pun jadi lebih mudah, jadi lebih baik. Nutrien dapat makanan dan dapat diserap dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh dengan lebih berkesan. Jadi bila penyerapan nutrien tu jadi lebih baik, keseluruhan sistem penghadaman kita akan berfungsi dengan lebih lancar. Makanan dapat dihadam dengan lebih baik, nutrien dapat diserap, proses penyingkiran sisa juga dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi kalau kita tengok, bila usus kita sihat dan dapat nutrien yang cukup, jadi dia boleh bantulah sokong kita punya sistem imun. Sebab sebahagian besar sel imun dalam badan kita berada kat sekitar saluran usus dan sentiasa berinteraksi dengan kita punya mikrobiota usus kan. Jadi bila kita jaga kesihatan usus, kita sebenarnya bukan sekadar jaga kita punya sistem pencernaan kan. Tapi kita sebenarnya tengah bina sistem pertahanan badan daripada dalam. Kalau kita tengok kat sini. Selain usus, sistem imun memerlukan sokongan yang menyeluruh. Ini adalah benteng-benteng imuniti tubuh. Antara perkara asas yang perlu kita jaga adalah pemakanan yang seimbang. Orang selalu nak jaga diet semua kan, nak jaga pemakanan yang seimbang kan. Supaya tubuh dapat vitamin, dapat mineral, dapat protein, dapat nutrien yang cukup. Yang kedua, benteng imuniti tubuh ni adalah tidur dan rehat yang cukup. Sebab tubuh kita perlukan proses pemulihan dan pembaikan sel tu. Kalau kita tak cukup tidur, dia boleh menyebabkan kerosakan sel lah. Jadi aktiviti fizikal yang konsisten juga boleh lancarkan kita punya peredaran darah, sokong pergerakan usus dan bantu tubuh berfungsi dengan lebih baik. Lepas tu pengurusan tekanan, pengurusan stres kan. Kerana tekanan yang berpanjangan ni boleh tingkatkan hormon kortisol. Jadi bila hormon ni sentiasa tinggi, dia boleh bagi kesan kepada sistem imun dan kurangkan keupayaan tubuh untuk pertahankan diri. Dan sudah tentu kita juga memainkan dan jaga kesihatan usus dengan pastikan mikrobiota tu berada dalam keadaan yang seimbang. Contohnya melalui pengambilan lactobacillus sebagai sokongan lah. Tapi persoalannya, adakah itu sahaja cukup untuk dilakukan? Kita tak cukup, tapi kita kena ada juga Ganoderma lucidum. Jadi, Ganoderma lucidum ni dia merupakan cendawan yang telah lama dikaji kerana kandungan bioaktifnya seperti polisakarida, triterpenoid, bahan-bahan ini dikaji kerana potensinya dalam menyokong fungsi sistem imun kita. Sebab tu, selain daripada kita nak bina kita punya asas kesihatan melalui gaya hidup, melalui usus yang sihat, kan? Satu sokongan tambahan untuk bantu mengekalkan fungsi imun yang normal adalah kita perlu mengambil Ganoderma lucidum. Jadi Ganoderma lucidum ni apa? Kita tengok selamat keseimbangan imun
Kenapa Ganoderma? Ganoderma ni sebab apa? Sebab dia mengandungi pelbagai komponen bioaktif kan? Pelbagai komponen yang bioaktif. Komponen ini bertindak secara bersama lah, bukannya secara berasingan untuk bantu sokong tindak balas imun dalam tubuh kita. Okay. Jadi di sini kita nak cakap tentang konsep imunomodulasi. Imunomodulasi ni dia adalah proses nak bantu kawal kita punya dan imbangkan kita punya tindak balas sistem imun supaya dia dapat berfungsi dengan normal ikut keperluan tubuh kita. Maksamanya bukan kita nak jadikan sistem imun tu lebih kuat, tapi kita nak jadikan dia bertindak balas dengan seimbang. Sebab tu kita kena sentiasa tekankan konsep keseimbangan. Okay. Lepas tu kalau kita tengok macam mana pertahanan sel kita. Yang pertama, kita ada tindak balas pantas, fagosit. Okay, kalau fagosit ni kita tengok barisan pertahanan pertama ataupun first line of defense. Bila bakteria, virus ataupun ancaman-ancaman lain tu masuk tubuh kan, ada sel imun yang akan bertindak dengan sangat pantas tanpa kita perlu tunggu arahan. Jadi benda yang kita panggil sebagai barisan pertama pertahanan. Jadi antara sel yang mainkan peranan penting adalah fagosit dan juga NK cell. Jadi fagosit ni boleh bantu kenal pasti dan musnahkan mikroorganisma bahaya melalui proses fagositosis. Lepas tu kalau NK cell pula dia boleh bantu mengenal pasti serta musnahkan sel yang dijangkiti virus ataupun sel yang tak normal tu. So komponen bioaktif dalam Ganoderma ni dah dikaji kerana potensinya dalam menyokong aktiviti semula jadi sel-sel imun ni. Lepas tu yang kedua, sel T. Sel T ni dia dianggap macam control center lah sistem imun. Jadi sel ni lah yang boleh bantu selaraskan tindak balas imun, termasuklah bagi isyarat bila tindak balas tu perlu dipertingkatkan dan bila ia perlu diperlahankan. Jadi bahagian ni sangat penting lah sebab sistem imun bukan sekadar perlu bertindak, tapi dia perlu bertindak pada masa yang tepat dan pada tahap yang sesuai. Sebab tu kita panggil dia imunomodulasi. Lepas tu yang ketiga adalah penghasilan antibody dan juga sel B. Bila tubuh kita kenal pasti suatu patogen, sel B ni akan hasilkan antibody yang khusus untuk patogen tu. Contoh bila orang tu dijangkiti chickenpox, sistem imun ni akan hasilkan antibody yang spesifik terhadap kita punya virus yang kita dijangkiti itulah. Jadi sebahagian sel imun juga akan bentuk memori imun supaya kalau patogen yang sama tu menyerang lagi pada masa hadapan, tubuh badan kita boleh bagi tindak balas dengan lebih cepat. Dia dah boleh faham. Jadi kelima-lima komponen fagosit, NK cell, sel T, sel B, antibody. Jadi daripada Ganoderma lucidum tu dikaji kerana komponen bioaktif ni berpotensi sokong fungsi sistem imun melalui konsep imunomodulasi, iaitu bantu sistem imun bertindak balas secara seimbang. Jadi inilah sebabnya kita nak kena cakap tentang Ganoderma sebab fokus utama bukan hanya pada kita nak kuatkan imun, tapi kita nak bantu sistem imun kita berfungsi dengan lebih teratur, seimbang dan mengikut keperluan tubuh kita. Okey, seterusnya kita nak tengok Ganoderma lucidum kita ni, kita dah dapat pengiktirafan yang saintifik daripada Kementerian Kesihatan bagi fungsi imunomodulasi kan. Jadi pengiktirafan ni dia bukan je kita peroleh dengan easy-easy macam tu je kan. Tapi dia melalui proses penilaian yang sangat ketat dan melibatkan banyak sangat pakar, ramai sangat pakar. Iaitu 38 orang pakar daripada pelbagai bidang macam perubatan, biokimia, toksinologi, farmakologi, banyak lagi. Jadi sebelum suatu tuntutan fungsi kesihatan tu kita luluskan, semua data berkaitan keselamatan, kualiti dan kajian saintifik tu perlu dinilai dengan teliti. Hanya selepas memenuhi syarat yang ditetapkan barulah pengiktirafan tu diberikan. Jadi pengiktirafan ni bukan je kita diberi untuk selama-lamanya tau. Tapi kalau kita tengok dia perlu diperbaharui setiap 5 tahun. Jadi bagi pastikan kita punya produk tersebut tu masih boleh penuhi piawaian yang telah ditetapkan. Sepanjang tempoh tu juga kita punya pihak berkuasa Taiwan dekat Taiwan tu diorang boleh jalankan pemantauan bila-bila je macam orang kata secara rawak lah. Jadi sebab itulah Xionghu sentiasa mengekalkan standard pengeluaran dan kawalan kualiti je. Dan alhamdulillah pada tahun 2026 pun pengiktirafan tu dah berjaya diperbaharui sekali lagi dan menunjukkan yang kita punya komitmen ni secara berterusan lah terhadap kita pendidikan, kualiti kita semua terjaga. Jadi bila kita bercakap tentang Ganoderma lucidum, kita bukan je sekadar berkongsi pengalaman pengguna, tapi kita turut berkongsi macam mana produk yang dapat pengiktirafan
fungsi kesihatan ni berdasarkan penilaian yang saintifik. Jadi, kita tengok kat sini, kesihatan menyeluruh kita sebenarnya bermula dari dalam, iaitu bermula daripada kita punya usus. Semuanya bermula daripada usus yang sihat. Bila mikrobiota usus berada dalam keadaan yang seimbang, penghadaman jadi lagi baik, nutrien dapat diserap dengan optimum, imun kita juga dapat sokongan yang diperlukan. Sebab tu, kita kena menyokong kesihatan usus dengan lactoberry lah, yang membekalkan probiotik, bekalkan prebiotik dan antioksidan untuk bantu kekalkan kita punya keseimbangan ekosistem. Dan kita juga kena lengkapkan dengan kita punya Jungian Ganoderma yang mengandungi Ganoderma lucidum bagi bantu sokong fungsi sistem imun melalui konsep imunomodulasi yang kita cakap tadi. Jadi bila kedua-duanya digabungkan, amalan gaya hidup sihat dalam amalan gaya hidup sihat kita, kita bukan je dapat jaga usus tapi kita dapat bina kesihatan asas secara menyeluruh. Jadi macam mana pengambilannya, kita kena tengok kat sini. Dos pengekalan. Dos pengekalan untuk individu nak jaga kesihatan atau mempunyai masalah yang ringan, cadangannya ambil 6 kapsul Ganoderma lucidum sebelum makan dan 2 paket lactoberry sebelum makan. Tapi kalau individu yang dah ada masalah kesihatan yang serius, pengambilannya boleh disesuaikan ikut keperluan dan panduan yang diberikan oleh kita punya upline lah, bergantung kepada kita punya masalah kesihatan. Tapi untuk kita pengekalan kita, kalau kita tak mampu pun, satu hari satu YK Ganoderma, satu hari satu lactoberry pun tak apa. Asalkan kita konsisten. Konsisten tu lebih baik daripada kita ambil banyak terus, lepas tu esoknya terus hilang. Jadi konsistensi ambil tu lebih baik daripada tak ada langsung. Okay. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja perkongsian saya untuk daripada sistem imun ke usus. Jadi kita pass kepada MC pula. Okay. Terima kasih pada Ruslan dan Ni atas perkongsian tadi. So dapat kita ringkaskan lah ataupun kesimpulan daripada tu kita dapat tahu yang kesihatan kita ni bermula daripada usus. Kalau usus kita okey, maka okeylah kita punya kesihatan kan. Kalau usus kita tak okey, so harian kita pun tak okey kan. So sebenarnya saya serahkan kepada Balkis. lah. Balkis ada soalan kat tepi tu. Soalan kat tepi. Untuk yang allergic macam mana ya? Fighter Malaya. Untuk yang allergic macam mana? Ni jawapan dia makan YKI. Ada soalan. So kalau nak tahu lebih detail, nanti kita boleh cerita tentang YKI. Sangat-sangat bagus untuk allergic. Okay, next. Okay, Balkis. Okay, saya silakan pada BM Farakila untuk teruskan perkongsian beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak saya? Dengar. Tapi macam slow sikit. Bukalah kamera. Tak ada kamera. Tak ada. Memang tak ada kamera komputer atas ni? Tak ada. Pandailah you all ni. Okeylah terus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya akan explain sikit. Sebenarnya minggu lepas pun dah pasal plan lactoberry kan. Tapi hari ni kita buat lagi. Kita nak kira sama-sama boleh? Tapi kat dalam saya punya slide ni dah ada dah jawapan dia. Cuma nak kira juga. Boleh. Semua orang pegang kertas ke, pegang kalkulator ke, apa semua. Boleh? Boleh? Okay. Boleh. Boleh. Kalau tak boleh, kalau nak bagi jawapan buka mic pun boleh. Tapi sebenarnya dah ada dah jawapan situ. Kalau nak cakap dapat, tak dapat, mana yang tersangkut ke, boleh bagi dekat message juga. Yalah. So kita ada 3 cikgu hari ni, JD, Hashlina, Rushda dengan saya. Okay. Okay, so next slide. Okay, so ni plan dia. So sebenarnya selain daripada plan 111 kopi yang kita cari seorang, minum 1 kotak kopi, buat setahun dapat 12,000, dapat 13,000 waktu bulan ke-13 tu, kita ada juga satu plan ni. Kalau kita buat 6 bulan je,
boleh dapat. Tapi syaratnya kena buat lah. Itu usaha kita lah pula kan. Kita kena buat. Kita kena cari, kita kena pastikan. Tapi selagi mana hanya kita ataupun dalam kita seorang je, dua, tiga orang je yang jalan, kita kena kembangkanlah sampai kita jumpa orang yang betul-betul nak buat macam kita buat. So plan dia, kita satu orang kita satu orang uh, consume sama ada satu kotak lekto yang berharga RM77 yang bersamaan dengan 56 PV ataupun dua kotak kopi yang bersamaan dengan 56 PV juga tapi harga dia RM90. Okey, dapat yang tu. Syarat dia cuma satu kopi dua kotak kopi yang harga 90 56 PV ataupun satu kotak lekto yang berharga yang satu kotak lekto yang berharga 77 56 PV. Okey. So kita dah consume, kita dah dapat. Tugas kita cari 4 orang ataupun berkongsi dengan 4 orang. 4 orang tu tak kisah siapa. Mungkin kawan, mungkin jiran, mungkin adik-beradik, mungkin stranger. Kita tak tahu siapa 4 orang tu yang nak buat sama macam kita, yang boleh satu lekto ataupun dua kopi. So kita cari 4 orang. So pada bulan pertama kita hanya ada 5 orang. Okey, lukis macam ni. Satu. Tak, mesti tak nampak kan saya punya ni. Sekejap saya cuba yang ni. Okay, nampak tak? Nampak tak yang saya lukis ni? Tak nampak eh? Tak nampak. Nampak. Merah ni, yang merah ni. Nampak tapi dia lambat keluar. Mouse nampak? Nampak. Okey. Okey, satu kotak satu kotak yang ni lukis macam ni, bulat ni. Lepas tu Saya nak tanya ni. ah, PV tu masuk apa? PV tu point value. Maksudnya dalam setiap barang kita bukan ada kopi sahaja, kita bukan ada lekto sahaja. Kita ada macam-macam lagi. Nak lebih detail nanti boleh bincang dengan upline. Tapi ini untuk pengiraan lah. Fighter Malaya ni Alif ke? Ya, saya Alif. Okey, saya faham. Nanti boleh kontak Rushda. Untuk detail lah. baik. Tapi yang ni untuk plan Okey. satu plan salah satu cara kita nak buat duit lah. Okey. Okey. Faham. Dia Okey. macam dengan civil lah. Maknanya kita seorang, bawah kita ada lagi 2 orang macam tu lah kan? Betul. Okey, faham. Yang consume boleh consume. Alright. Betul. Okey. So ni kita lukis bulat macam ni, lepas tu cari 1, 2, 3, 4 macam tu. Yang kena yang boleh kalau yang ni 4 orang kan, baru 5 orang dengan kita kan. So baru 5 darab dengan 56. So kalau 5 darab dengan 56 baru berapa? Tekan kalkulator semua, 5 darab 56. 280. 80. Yang lain dapat tak 280? Dapat. Okey, 280 PV. So kalau 280 PV ni, cuba next slide sekejap. Cek. Tak ada. Ni. Okey, kita punya yang first kali, kita untuk dapat 4%, kita kena 400. So bila 280 PV yang tadi 5 darab 56 tu baru 280 PV, bulan pertama kita tak dapat apa-apa. Sebab belum 4%. Dapat yang tu? Dapat. Okey. Okey, dapat Okey. Okey, next bulan kedua. Bila dah diorang dah consume, diorang dah rasa lactoberi kita ataupun kopi kita, diorang dah dapat perubahan, diorang dah dapat diorang dah dapat lah apa kita kata Feedback. macam lebih kurang tu lah. Dia dapat minum sedap, badan bertenaga ataupun membuang lancar. Dia mesti buka mulut untuk cerita dekat orang. Cuma mungkin dia bercerita atau mungkin dia minum seorang. So kalau dia minum dia minum untuk diri dia, kita cari lagi seorang yang boleh jadikan 4. So kalau kita buat sebulan 2 line ataupun minggu pertama 1 line, minggu ni untuk pastikan dia cari 4 orang ataupun untuk dia pastikan dia ada 4 orang bawah dia yang boleh membeli macam kita, macam dia. So kita pastikanlah 4 macam ni. Lukis 4 macam ni.
Ha. Sini pun kena 4 orang. So si A, si B, si C, si D ni kena 4 orang macam tu. Sekejap saya tukar warna. Okey. Nampak je kan dia punya ni kan? Nampak. So 4 orang macam ni. So semua ni 4 lah. So bila 4, 4, 4, 4 darab 4, darab 4 darab 4 dapat 16, 16. 21. 16 campur dengan kita 5 tadi, 21. 21. So 21 darab dengan 56. Saya nak 176. padam, saya nak padam jawapan ni. Kira dah kira. 21 tu darab sebelah tu 21 darab 56 sama dengan 1176. 1176 PV. So next slide je tadi. Okey, 1176 PV, kita akan dapat 1176 PV. So 1600 belum capai. So kita baru dapat 800 lah. So baru 8%. So next slide balik. Okey. So 1176 darab dengan 8%. Ni dekat sini. Okey, darab dengan 8%. Oh, kat sini ada jawapan lah. Tak perasan. Ya, ada banyak jawapan. Okey. Sini pun, sini pun. Okey. So 1176 darab dengan 8%. Dapat tak 9404 tu? 9408. 9408. Dapat tak Alin? Dapat tak lagi berapa orang ni? 32 orang dalam ni. Dapat. Aku tak dapat tanya. Siapa tak dapat dalam Boleh tanya message terus. ataupun buka je mic. Hari ni kelas Mengira tutorial. guna kalkulator. Okay. Okey, dapat. Oh, dapat. Okey, bagus Pak Cik Naim. Okey, dapat 9408. So kenapa 8%? Dapat. Sebab dia belum 1600 PV. Okey, 9480. Okey, beranjak ke bulan seterusnya. Sabar, color ni. Okey. Ni dah settle kan, bulan kedua kita dapat RM94.8. 8 sen. So bila RM94.8 tu sebenarnya kita dah dapat dah untuk beli sama ada 2 kotak kopi ataupun 1 kotak lekto. Kalau kita beli 1 kotak lekto guna RM94.8 tu kita ada lebih lagi Boleh beli 13. Orang kata kalau lagi banyak kita beli lagi tambahlah PV kita tu. Betul. Bukan kita saja tapi orang bawah kita. Ya, okey, faham. Dengan kawan-kawan kita. Macam tu. Mana kata lagi ramai, lagi banyak, lagi tingkat lah. Tapi dia bukan berkumpul. Setiap bulan dia akan jadi kosong. Setiap bulan akan jadi kosong. Setiap bulan akan jadi kosong selagi mana kita beli barang tu, kita dapatlah kita adalah PV tu macam tu. Setengah tu kan dia bawa ke depan kan. Tapi kita kalau closing kalau macam bulan ni closing sebelum merdeka kan mungkin dalam sekejap saya tengok calculate. Mungkin 29 hari bulan atau 28 hari bulan 8 ni closing katakan. Sampai 29 hari bulan tu kata kita dapat 13,000 PV. Bulan depan masuk bulan 9, 1 hari bulan 9 tu dah kosong. Macam tu. So orang yang ni yang yang kuning-kuning ni semua kena beli lagi lah. Sebab kalau kita kira 2 kotak kopi tu baru 40 secet. 1 kotak lekto tu 30 secet. Kalau diorang jimat-jimat makan sepaket 30 hari mesti kena beli lagi untuk diorang consume tiap-tiap bulan, untuk diorang dapat perubahan, untuk diorang dapat kesihatan. Sebenarnya kita beli tu untuk kita. Sambil tu kita membina keuangan. Macam tu. Sambil kita jaga kesihatan, kita dapat keuangan tu sekali. So tiap bulan diorang mesti beli. Kalau kata tapi dia bukanlah wajib. Tapi kita beli tu untuk kita tak terputus lah minum kopi dan makan lekto tu. Hari-hari at least sepaket macam tu. Sambil-sambil pakai produk lain. Betul Acik Lin. Okay, lepas tu masuk ke bulan ketiga tu kenapa dia jadi 16 ni? Sebab 4 orang ni
mencari empat. Masing-masing cari empat ni. Satu, dua, tiga, empat. Orang yang ni pun satu, dua, tiga, empat. Orang yang ni pun satu, dua, tiga, empat. Yang ni pun satu, dua, tiga, empat. Kira-kira satu kaki ni, bulan ketiga masing-masing cari empat yang empat orang ni. Macam tu. Sekejap pada Maria ni. Okey. Lepas tu yang ni pun sama. Mana? Ni. Okey, masuk yang ni yang si ni kita kata ni B kan. So yang ni pun satu, dua, tiga, empat. Semua orang yang empat orang ni cari empat. Masing-masing ada kaki mencari empat. Kita dah cari empat mula-mula. Kita bantu dia orang kita bantu pula orang yang kuning ni cari empat. Lepas tu kita bantu kita kena cerita sampai dia orang tahu kita Ya, punya produk tu faham. ada apa, faham dalam kita punya kopi tu ada apa dan dia orang boleh cerita balik macam mana kita cerita dekat dia. Maksudnya dia boleh cerita kat kawan dia macam mana kita cerita dekat dia. Macam tu. So bila benda tu jadi barulah jadi duplikasi yang semua maklumat sampai tu sama. Maksudnya tak ada yang kalau dia dengar daripada orang lain pun dia dengar benda yang sama. Maksudnya kopi ni ada santan, ada gula raw sugar, ada kopi arabica dengan robusta, lepas tu ada linzi. Empat benda tu. Maksudnya tak ada kalau pergi orang A cakap benda tu, orang B cakap benda tu, orang C cakap tiba-tiba ada susu. Ada lain. Macam tu. Dah lain kan. So kita kena pastikan diorang cakap benda yang tu lah. Yang sama macam tu. Lepas tu sampailah C pun sama. Yang dah jumpa empat ni, diorang pula cari empat. Macam tu. Jadilah jadi 16, 16, 16, 16. So bila 16, 16, 16, 16 darab 4, campur dengan 21 tu. Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Dapat. So dia akan jadi 85 orang pada pada bulan ketiga. Betul. Ni 85 orang pada bulan ketiga. Ni bulan ketiga tadi kan. Sekejap saya padam balik. Ni bulan ketiga ni 85 orang darat dengan 56 PV. Kita akan dapat 4760. Bila 4760 tu next. Kat sini. Bila Dekat 4760 sini. tu ni. Dekat Tengok ni. 3,200. Nah. Okey. Bila 4750 tu, 60. 4760 tu dia belum sampai 5002 dia belum sampai. Sekejap, mana? 5002 ni dia belum sampai. So dia antara 3002 dengan 5002. So kita dapat 16% lah sebab dia belum capai lagi 5002 ni. So dia baru dalam 16%. Back. So dalam 16% ni 4760 ni darab dengan 16. So kita punya total akan dapat 761.60 sen. siapa punya ni siapa punya contengan ni. Kau delete Tak. Ibu. Mana dia? Nampak ke? Yang ada garis merah tu ada dari siapa yang kontrol tu. Apa ni? Gila. Tak, ada orang lain ni. Tak apalah. Maaf, satu lagi saya nak tanya. Macam Ha-ha. kita, kalau kita ada buat sale kan, so untuk customer kita ada tak rekod-rekod yang macam yang tahun ni rekod dia penggunaan dia banyak mana. So, Ada. Kita boleh tengok dalam sistem. Dalam sistem. ada. Ada. Okey, baik. Kita boleh tengok dalam sistem berapa banyak, berapa PV dia beli bulan ni. Kata bulan ni dia beli 56. Bulan depan jadi 400. Kita boleh tengok semua benda tu. Kita boleh tahu pun dia beli apa. Sebab kita okey, semua baik. akan dapat nombor ahli. Macam yang Cik Alif sendiri ada nombor ahli kan. Dapat nombor ahli Okey. semua. Dari nombor ahli tu kita boleh tengok dia beli apa. Siapa yang beli. Dia purchase bila. Macam tu. Semua boleh tengok. Okey, baik. Even kita punya slip gaji apa semua dalam sistem tu. Okay. Okay, Dapat? next.
So tadi 85 darab dengan 56 PV dapat 4760, darab dengan 16%, kita akan dapat 76 76160 sen. Tapi ini belum bersih sebab orang yang kat sini, level yang ni, dia dah dapat bahagian dia yang RM94 ni. Ha. Sebab dia pun ada kawan 4 orang ni kan yang membeli kan. Yang menjadikan dia pun dapat 1176 PV tu. Setiap orang yang kuning ni akan dapat 1176 PV pada bulan ketiga. Jadi kita kena bagi bahagian dia. So dia punya bahagian 8%. So kita kena 94 8 sen ni kita kena darab dengan 4. Yang tadi 761 tu tolakkan dengan yang kita darab 4 tadi. So bersih kita pada bulan ketiga adalah 385. Kita dah boleh beli lekto, kita dah boleh beli kopi. Dan kita boleh Kita beli dah boleh produk beli Lingzi. lain. Ni kalau 385 ni kita boleh beli Lingzi tadi yang sudah cerita satu dengan Baik tu. Lekto satu. Sebab kalau total tu 377. So ni 777. kita dapat 385. Kita dah boleh dengan bonus tu kita boleh beli semula produk kan. Beli semula produk yang tambah lagi daripada kita duduk minum kopi dengan makan Lekto, kita boleh tambah Lingzi ya, macam tu contohnya. Tu pada bulan ketiga. Dapat tak semua? Kita akan dapat 38528 pada bulan ketiga. Masuk bulan keempat, orang yang tadi tu 444444 yang 16 ni, dia akan ganda dengan 4444, jadilah 64. 64 ni kita darab dengan 4, lepas tu kita tambah dengan 85, kita akan dapat 341. 341 ni kita darab dengan 56 juga sebab kita punya pengiraan sama ada 2 kopi ataupun 1 lekto yang mana dua-dua produk ni membawa 56 PV. So, bila kita dah sampai yang sini, kita dah melonjak ke 28% terus. Sebab kita dah capai 19096 PV. So, kita punya bersih, ni 1906 ni kan. Ni kita punya ni. Alamak, mana ni? Balik. So, 19 kan. So yang bawah sekali ni adalah 13,000. 13,000 ni membawa 28%. So tadi kita punya adalah 19,096. Baik. 19,096 PV. So membawa 28% yang kita dapat 5,346. Tapi belum bersih sebab kita belum tolak dengan orang yang kuning. Orang yang ni semua ni orang yang kuning lah. Yang ni tak payah. Yang ni apa yang dia bagi. Okey. Orang yang kuning ni. Ni orang yang kuning ni. Dia pada bulan keempat ni kita dah dapat ni. Orang yang kuning ni dia akan dapat 761 ni. Jadi kita kena darablah dengan 4 untuk tolak bagi dekat dia orang ni untuk dan distribute bagi kan 76180 sen tu kan. So kita kena darab dengan 4 untuk bahagian dia orang yang direct kita. Lepas tu 5,000 ni kita kena tolak dengan 761 darab 4. So kita punya bersih pada bulan ke-4 2,300. So 2,300 ni kita dah boleh beli Lingzi, YKS, kita boleh beli YK, kita boleh beli Lekto. Semua benda 2,300 ni. Ataupun kita boleh simpan je kalau kita terus membeli 1 Lekto, 2 kopi ni. Lebih-lebih tu simpan je lah buat saving kan. Tapi cari lagi, pastikan orang ni semua cari 444. Kalau tak kita kena tambah, kalau ini pengiraan ni 2,300 ni, kalau kita beli, kalau semua orang bawah kita ni hanya membeli 2 kotak kopi atau 1 lactoberry. Tapi kalau diorang dah start beli Lingzi tadi, itu pengiraan tu dah lain dah. Tapi ini hanya matematik untuk strategi yang plan yang ni. Tapi kalau dia dah start membeli kopi, dia dah start membeli Lingzi, dia dah start membeli Greenzi, dia dah start kenal produk lain. So bila dah 4 bulan ni dah macam-macam produk dah mungkin dia boleh kenal kan.
Jadi waktu bulan ni kalau dia dah start membeli benda lain, PV ni pun akan bertambah. Macam tu. PV ni akan bertambah. Cara pengiraan pun akan uh, lain lah sebab cara pengiraan tu tetap sama. Kalau 13,000 tu tetap kira 28%. Kalau 20,000, kalau 20,000 kita dah start dapat uh, leadership bonus. Kalau kat sini dah 20,000 semua-semua. Kiraan kat sini pula. Bila kita nak dapat yang ni, bila kita dah dapat 13,000, kita kena tambah lagi 6,500. 19,000, 19,000 setengah kita dah boleh dapat 6.7%. Betul tak? Betul kan? Ibu kan? Betul. Betul. Tak ada. Okay, macam tu. 19,500. So bila dapat 19, bila kat sini 19,000 setengah, kita dah boleh dapat leadership bonus pula yang 6.7% semua-semua tu. Yang bila kita dapat macam tu. Lepas tu yang ni kalau dah dapat ni 2,300 ni, diorang dah start membeli macam-macam yang lain. Yang ni dah jadi bukan 2,300 lagi lah, mungkin lebih. Bukan mungkin tapi memang lebih lah. Okay, macam tu. Untuk plan sampai bulan keempat ni dapat. Untuk sampai 28% ni. Sebab kalau masuk yang lain, masuk bulan kelima ni, kita dah start kira leadership bonus. Kita dah start kira yang 6.7% ni, dia jadi lain tu. Sebelum tu untuk yang sampai Bulan bulan keempat. keempat, untuk dapat 2,300 ni, dapat tak? Dapat. Dapat tak? Yang je semua dapat ke tak dapat ni? Rusda je dia jawab dapat. Dengan Dapat. lelaki. Lagi jawab tu. Abang si jawab. ha. Bila masuk ke bulan kelima, bulan keenam ni, kita dah start kira leadership bonus ni. Kita dah pada bulan kelima, pada bulan kelima ni Ni. orang pun bertambah. Baik balik. Orang pun bertambah, PV pun bertambah, pendapatan pun bertambah. Macam tu. Untuk dapat 6.7% ni, lepas untuk dapat 6.7% ni, kan ni, waktu bulan kelima ni, kita punya downline yang kuning-kuning ni, semua dah start dapat 28%. So kita pun kita punya pendapatan sebab kuning-kuning ni semua dah 28% kan. Kita tinggal 56 PV tu untuk darab dengan 28% kita punya apa? Bonus prestasi. 56 darab 28%, kita akan dapat RM15 tu. Lepas tu yang lain tu semua kita dapat 6.7%. So dalam 4,250. So jumlah pendapatan kita 4,250 ni tambah dengan RM15 ni, kita akan dapat dalam kira-kira RM4,266.16. Sebab kita dah start dapat leadership bonus dan orang yang kuning-kuning ni semua dah dapat 28%. So kita punya ni tinggal 56 PV je. Yang lain ni semua kita akan kira 6.7% macam ni. Lain kedua macam ni, macam tu. Tentu yang ni kita darab dengan 6.7%. Betul kan? Ibu kan? Okey, tak apa. Tak betul. Okey. So pada bulan kelima, kita akan dapat 4,266. So masuk bulan keenam, ni pun dah bertambah, semua dah bertambah. Yang ni pun diorang yang second line ni pun dah dapat 19,096 tu. Yang ni semua dah dapat 19,096. Oh, ada kat sini. Ni, yang ni. Yang first line ni 56, kita 56. Sebab kita beli 50, kita beli satu lot tu kan. So yang ni semua 56, yang ni pun 56, yang ni pun 56, yang ni pun 56. Orang yang bawah ni, yang second line ni, dia dah start dapat 19,500 juga. Sebab dia orang semua berkembang sama. Yang ni semua cari 4 kan. So yang ni pula dapat 19,500. So kita 56 ni darab dengan 28%. Orang yang ni 13,000.
Yang ni kita kira, yang ni 13,000 darab 6.7%. 13,000 darab 4. Sebab kita tu 2, 3, 19%. Lepas tu yang ni kita kira balance lah untuk kita dapat ni. Balance dia 6,125. Kita akan darab dengan 4. Kita akan dapat 4% dekat yang second line kita ni. Next slide. Oh, ni. Yang ni. Bila kita vice major kita dapat 6.7 untuk first line. Second line kita akan dapat 4%. So yang ni kita akan start dapat waktu bulan ke-6. Kita bulan ke-6. Bulan ke-6. Back balik. Okey, yang kita akan dapat dua ni. 6.7 400 dengan 28% pada bulan ke-6. So tambahnya 1, 2, 3. So waktu bulan ke-6 kita akan dapat bonus macam tu. Jadi yang ni kita dapat 28%. Yang ni kita dapat 6.7. Yang ni kita dapat 4%. So total kita dapat yang ni kalau kira-kira tambah semua ni kita akan dapat RM12,782.83 pada bulan ke-6. So kalau kita buat plan ni pada bulan ke-6 kita dah boleh dapat 12,000. Tapi kita kena cari 4 orang ni sebulan. Diorang bulan seterusnya 4 orang. Bulan seterusnya diorang ni pula bulan seterusnya line kedua ni line yang kuning ni kena dapat 4 orang yang membeli. 4 orang yang membeli. Lepas tu next 4 orang yang diorang cari ni kena cari 4. Tu untuk dapat 6 untuk dapat dalam masa 6 bulan 12,000 tu. Dapat tak? Okey, dapat. Next. Nak delete dah ni. Okey. Okey. So inilah kita punya perniagaan Syongho ada 19 ada 9 jenis bonus. So patutnya ada lagi satu ni Gold Diamond ni terpotong lah ni. So bermula daripada 4%, bermula daripada keuntungan runcit. Keuntungan runcit tu apa? Kalau kita beli RM45 kopi dekat HQ, kalau kita pergi jual dekat orang yang tak jadi ahli, kita boleh jual RM52. Tapi untuk long term kita rugi sebab kita tak, walaupun short term tu kita dapat RM7 yang untung runcit tu, tapi untuk long term kalau dia jumpa orang B yang bercerita kopi yang sama macam kita cerita kat dia dan jadikan ahli orang B tu, kita tak dapat apa-apa dah lah. Kalau dia terus membeli dengan orang B tu. Sedangkan contohlah 2-3 bulan dia beli dengan kita dengan harga RM52 tu. Lepas tu bulan ke-4 dia jumpa orang B yang jual kat dia RM45 jadikan dia ahli. Dan cerita benefit jadi ahli, buat bisnes apa semua dia beli dengan orang B. So kita rugilah, kita untung 3 bulan tu je lah. RM7 tu RM7 darab dengan 3 kotak lah kata dia beli. Baru berapa je. Kalau kita jadikan dia ahli dan cerita dia hebatnya perniagaan Syongho ni, mungkin dia membuka mata. Kalau dia tak buka mata pun, at least dia jadi ahli kita, dia belikan kita dengan harga RM45 tu. Macam tu. Itu untuk untung runcit. Kalau untuk bonus prestasi pula, kita ada daripada 400 PV sampai 13,000 PV. So daripada 4% sampai 28%. Itu untuk bonus prestasi. Dan bonus kepimpinan ni, leadership bonus ni, mula daripada kita ada title vice manager tu, 19,500. Baru kita dapat 6.7% ni. So kalau kita jadi vice manager 13,000 sahaja, kita belum entitled untuk dapat 6.7% ni lah. So untuk dapat 6.7% ni, kita kena ada sekurangnya 19,500 untuk downline, untuk kita punya 19,500 untuk kita punya line tu, ataupun kita ada satu downline yang 13,000. Lepas tu kita ada line kecil yang membentuk 6,500. So total 13,000 campur dengan 6,500 kita akan dapat 19,500 untuk kita dapat 6.7% ni. 19,500 ni untuk kita dapat 6.7%. Macam tu. Untuk first 6.7 lah. Dapat tak? Dapat. Dapat thumbs up sikit. Thumbs up. Dapat. Dapat? Okay. Tak nak thumbs up. Okay. Okay. So ni contoh
Rusda ada 4 orang downline aktif yang buat masing-masing buat beli 2 laptop berry setiap bulan. So 112 PV seorang. So 4 darab 112 dapat 448 PV. So 448 PV ni dapat 8%. Tu untuk peniaga contohnya. So kalau ada 10 orang beli 2 kotak laptop, 112 darab 10 dapat 1120 adalah dalam 8%. Macam tu. Kalau 10 orang beli kopi dengan lekto dapat 168. 168 tu adalah yang ketiga lah 12%. Macam tu. So dapatlah bonus macam ni. So kalau kita nak downline pun dapat bonus yang sama macam kita dapat ni, kita ajar dia buat macam kita. Cari 10 orang yang boleh beli 2 kotak lekto macam tu. Tu contohnya lah. So 4%, 8%, 12% seterusnya tu berdasarkan orang lah yang kita jumpa, yang kita cerita, yang kita kongsi, yang kita berjaya kumpulkan dalam masa 1 bulan tu. Okay, next. Okay. So kita ni mula daripada kita seorang-seorang dekat tengah ni. Kita carilah orang buat matahari. Kita bukannya piramid, kita bukannya single line, double line ke apa ke, kita bukan. Kita punya networking boleh buat matahari. Tak kisah berapa orang direct kita membeli ke tak membeli ke, tak kisah. Asalkan dia matahari dan cukup PV yang kita perlu tu untuk kita dapat dapatlah 4%, 8%, 12%, 16% lah semua tu. So kalau cukup je memang kita dapat. Kalau tak cukup 4% tu tak adalah. Tapi kalau cukup je dia tak pernah tak masuk dalam akaun. Kalau entitled je sampai 28% pun walaupun ujung tu 6 sen ke 2 sen ke 1 sen ke tetap masuk. Kalau 13,000 1 sen, 1 sen tu tetap masuk dalam akaun kita. Macam tu. Tu contohnya lah. Kita dalam kita buat business Yongho ni, kita dalam kolom business owner yang kita ada sistem yang kerja dengan kita sama-sama. So maksudnya semua kita key in dalam sistem, key in dalam sistem. Lepas tu kita boleh tengok PV, kita boleh tengok berapa orang bawah kita boleh tengok semualah. Kita boleh beli online, kita boleh kita boleh buat berbelian tu duduk dekat rumah buat belian sampai kalau untuk free courier satu kali buat payment tu 500 untuk satu alamat. Kalau kita duduk rumah buat 500, 1,000, 1,500. Boleh kita announce ataupun kita pun kumpul-kumpul sampai boleh dapat courier. Kita kongsi kita post je lah daripada rumah, tak perlu pun pergi HQ. Tapi kalau nak berjaya, nak tengok HQ kita macam mana, nak tengok kita punya, sebab kita ada 3 cawangan. Kita ada dekat Sri Damansara, Wisma Shwangho, HQ dia dekat Sri Damansara. Lepas tu kita ada dekat Mutiara Rini, Johor. Lepas tu kita ada dekat Penang dengan Sabah Sarawak. Kita ada tu untuk kat Malaysia dengan Sabah Sarawak lah. Untuk Semenanjung dengan Sabah Sarawak. So kalau kita nak pergi, nak tengok, kita dialu-alukan untuk pergi. Tapi mana yang jauh ataupun tak berkesempatan ataupun belum ada masa, boleh je tengok perniagaan daripada online. Maksudnya kita boleh buka online, kita boleh buka sistem masing-masing dah ada masing-masing dah ada nombor ahli, dah ada password tu semua. Boleh masuk dalam sistem, boleh tengok macam mana nak operate sistem tu. Ada banyak juga YouTube pasal macam mana nak buka website tu, boleh tengok ataupun boleh je tanya directly dengan upline. Itu untuk buat bisnes Shonghu lah. So plan pemasaran kita tu senang je. Rekrut ahli, jadikan dia member, kekalkan dia member, maksudnya lepas tu kita bimbing dia. Maksudnya kita cakap tu, pastikan downline kita pun boleh cakap benda yang sama lah, macam tu, duplicate je. So bila kita faham setiap langkah macam mana nak buat, proses ni akan jadi hasilkan momentum yang lebih baik lah. Macam tu. So next. Seterusnya. Okay, so ni contoh-contohnya lah nak rekrut ahli tu lah. Kalau boleh buka bonet,
boleh buka bonet tu, tak payah buka lama, buka 10 minit, 15 minit, tengok ada orang lalu-lalu tu cakap. 2-3 orang je sekali kita buka bonet ni pun dah okey dah sebenarnya. Kita bukan nak cari ramai pun. Tadi kita nak cari 4 orang je kan. Yang nak buat macam kita kan. Sekali buka bonet 10-15 minit. Tak payah duduk lama-lama macam tu. Kita hope pergi maksudnya hopping lah, maksudnya macam dari satu tempat ni pergi satu tempat macam tu. Ataupun kita join seminar. Yang kalau join seminar ni confirm semua dah ahli, so join seminar ni untuk dapat ilmu lah. Lepas tu yang ni boleh buka booth. Lepas tu boleh bawa coffee truck, bawa pergi mana-mana je coffee truck tu. Kalau dia dah buka jadual tu, masuk terus kat mana kita nak apply. So kita dah masuk, dah mohon dekat coffee truck, kita uruskan lah nak buat permit ke apa ke. Itu kita punya kerja pula. Okay, next. So apa yang kita buat sekarang adalah kita membina aset. So aset ni kena berkembang dengan bimbingan ilmu yang betul. So maksudnya kita cari seorang tu, kita polish lah dia sampai dia boleh jadi macam kita. Macam itulah kita kata. So harta yang paling menilai dan kita boleh jana passive income. Dan yang special ni lagi Syuang Hu ni sebab kita boleh warisi kepada family lah. Okay, next. So ni antara testimoni. So tadi tu business plan tu harapnya dapat lah. Dan so ni kita masuk testimoni. So testimoni Lactoberry banyak. So Lactoberry ni boleh gabung. Lactoberry ni tadi macam Rusha cerita, Lactoberry ni adalah probiotik. So boleh untuk testimoni darah. Maksudnya kita dah ada testimoni untuk kuman darah kan. Lepas tu kita untuk orang yang untuk orang gastrik, untuk orang tonsil lah ni semua ni. Lepas tu lepas tu untuk kita bina sistem imun. Lepas tu untuk orang apa yang makan, yang ada satu testimoni dia resdung, makan kopi dengan lekto. Lepas tu buat je lah shake hari-hari untuk bagi tenaga tu. Next. Next. So ni antara testimoni-testimoninya lah. So ni testimoni batuk. So ni budak ni 3 tahun dia batuk berpanjangan. So ayah dia bagi lekto dengan YKI. Macam yang tadi tanya untuk allergic macam mana. So ni lah YKI yang dimaksudkan tu yang ni. Kecil kan, tak nampak kan, nanti kita bagi gambar yang lebih besar. So kenapa bila kita makan lactoberry ni kita tak ada dah sembelit. Kita kurang sembelit. Lepas tu selamatnya lactoberry kita ni boleh makan sekotak sampai kalau yang ada testimoni makan 5 kotak sehari. Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isyak semua dia ambil satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Maksudnya selamatnya dia tu selamatlah. Dia pun ada lagi sampai hari ni. So dia ada ni dalam Zoom meeting ni. Cuba cakap hi sikit. Ada tu. So ni nak lagi best ni kita gabung fiber dengan lactoberry. Apa tu ni kalau eczema, allergic eczema, maka lactoberry ni bersihkan usus. So bolehlah bersih eczema ni sikit-sikit kan. Okay, next. Ni antaranya lah yang makan kopi, minum kopi, makan lekto sampai 10 paket, 15 paket. Lepas tu makan linzi. So untuk kita cepat baik, kalau untuk cepat baik kita boleh tambah sampai kita rasa lebih selesa. Maksudnya kita tak payah nak takut untuk tambah dosage. Sebab kita punya ni bukan suplemen tapi adalah makanan berfungsi. Makanan kesihatan. Itu. So kesihatan usus ni sangat penting lah. Dan kita perlu bakteria baik. So gabungan yang paling best sekali yang macam Rushda cakap tadi, lekto dengan lingzi. Kalau boleh masuk kopi sekali. So ni antara testimoni yang demam, GERD. Lepas tu dia repeat kata nak lagi lah lekto ni sebab
makin okey. So ada testimoni demam, masalah pembuangan, GERD. Apa tu ni lah sebab kita sendiri kita kena tahu yang dalam lactoberry ni sangat sangat selamat sebab kita pakai strain yang baik lah, lactose dengan longum tu kan. Lepas tu kita boleh kurangkan, kita boleh kuatkan keseimbangan flora usus. Lepas tu kita punya ni ada dua-dua, ada prebiotik, ada probiotik. So tak perlu nak risau. Okay, next. Saya rasa, so kenapa, jap. So penduduk dalam usus ni, so kalau kita ambil probiotik dengan prebiotik, so pencernaan kita lancar, lepas tu imbang flora usus. Lepas tu kalau bakteria jahat yang banyak, jadilah banyak yang meragam. Sebab tu kita perlu probiotik, kita perlu bakteria baik yang lebih banyak dalam usus untuk dia bekerja dan ceriakan mood kita lah. Bila kita punya perut selesa, usus selesa, mood kita pun selesa. So kenapa bakteria baik mudah berkurang? Sebab kita kurang jaga kita punya waktu tidur. Lepas tu kalau sakit sikit ataupun demam sikit dah pergi ambil antibiotik. Antibiotik tu matikan lagi benda-benda yang uh, bakteria-bakteria baik yang dalam tu kan. Sebab tu banyak makan makan dekat luar yang kurang serat kalau berbanding kalau kita masak sendiri kat rumah, kita tahu apa benda dalam dia, apa semua-semua tu. Sebab tu bakteria baik mudah berkurang dalam badan kita sebab kita tak jaga persekitaran surrounding kita tu tak best. So kalau macam mana nak kekalkan, kita kenalah ambil probiotik, kita kena makan makan benda yang lebih berkhasiat dan amalkan setiap hari, kekalkan keseimbangan mikrobiota usus tu. So ni antara testimoni yang lain lah. Influenza, lepas tu ada period teratur tak teratur. Lepas tu frozen shoulder, sakit lutut ni dia ambil set yang sekali dengan soya, Vitaking, YKB, semua ni. So ni antara yang GERD. Ni antara yang GERD gastrik, dia ambil satu set macam ni. Ada juga lactoberry selit kat situ kan. Sebab tu penting dia. Walaupun kita kalau macam pollen ni kita boleh makan buah, fiber ni kita boleh makan sayur, protein ni kita boleh makan ayam yang lain, tapi probiotik ni kita nak cari mana yang lebih berkhasiat, lebih baik yang kita dapat absorb semua kebaikan yang dalam kita punya apa probiotik lah. Kalau kita ambil probiotik keluar kita tak tahu kan. So kalau dah confirm, dah percaya dan dah yakin dengan lactoberry ni, ambil lah selagi kita boleh telan. ha Okay, itu penjagaan usus. Lepas tu sambil-sambil kita jaga usus, kita boleh jana pendapatan dengan plan tadi. Cerita kat kawan untuk beli satu kotak lakto je sebulan, 56 PV. Cari 4 orang. Yang mampu cari 4 orang yang mampu beli 56 PV tu, yang mampu beli RM77 tu. So dengan tu, walaupun kita sambil-sambil jaga usus, kita boleh jana pendapatan. So usus sehat, hidup berkat. So 70% sistem imun kita mula dari usus. So kalau kita jaga usus, insya-Allah imun sistem kita pun baik, mantap. So jaga usus, jaga kesihatan, imuniti kuat, badan cergas. So badan sehat, tubuh cergas, jana income. So boleh bila terjana income tu, kita pun lebih ceria lah kan. Tak ada masalah. Tenang. Macam tu. So bila ada pendapatan tu, kita akan lebih happy, lebih Tenang. tenang. So sehat usus, sehat segalanya. Sekian, terima kasih. Saya rasa okey. 10:30. Okey, baik. Saya serah balik kat MC. Soalan dekat Pandai. soalan dekat tak ada soalan kan dekat chat? Tak ada. Alright. Terima Okay, so kasih terima kasih. banyak-banyak. Terima kasih para wakilan atas perkongsian. Kailan habis dah kan? Sekejap. Ada ke siapa-siapa nak tanya? Silakan lagi. Kalau tak ada, bolehlah. Bakis kita tutup. Ada tak? Ada yang tanya soalan ke? Kalau tak ada, kita tutup
Zoom meeting kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi sana fiqh lalazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So, itu saja Zoom meeting kita malam ni. Terima kasih semua yang join malam ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kena meeting eh. Okey.